Tibalah masa yang dinanti-nantikan, penobatan anugerah tokoh akademik tahun 2024 SMA DNW1 diberikan kepada saudara Hananan Rahmatillah bin Zarkashi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama sekali saya ingin merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat ilahi yang telah mengurniakan kepada saya nikmat dan kurnianya hingga saya mencapai tahap ini. Dan saya ingin mengucapkan kepada kedua ibu bapa saya yang sentiasa memberi dorongan dan dukungan hingga saya mencapai titik ini, dan tidak dilupakan juga kepada rakan-rakan saya yang sentiasa mendampingi saya. Masa kau? Kenapa muka sama macam aku? Kita tak sama. Aku takkan lupa. Tapi hang yang dah lupa. Macam kat apa ni? Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu, boleh tak saya nak pinjam cikgu punya telefon? Saya nak call mak saya. Nak minta doa untuk menjawab peperiksaan nanti. Alamak, kredit dah nak habis dah ni. Macam mana ni? Tak apalah, bagi je dah. Assalamualaikum Mi. Hanan dah nak menduduki peperiksaan ni. Boleh tak Umi tolong doakan Hanan untuk berjaya dunia dan akhirat? Betullah apa yang dia kata. Aku lupa segala kejayaan yang aku kecapi selama ini. Bukan hanya kerana atas usaha aku sendiri, tapi juga dari usaha, doa, perjuangan, pengorbanan semua guru-guru. Tidak kira cikgu, ustaz, ustazah, sir, madam, murabbi dan murabbiyah yang bertukus lumus memerah keringat, berkorban jiwa dan raga, dan menghabiskan setiap detik usia demi mengajar, mendidik dan membentuk diri aku pada saat ini. Terima kasih guru.